Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni aku nak review satu homestay yang kita orang duduk belakang mall di Cameron Highland. Hari tu kita orang naik Gunung Irau. So checkpoint yang dia orang ambil 4x4 ambil tu depan mall Cameron Highland tu lah. So kita orang pilih Delish Homestay at Aranda Nova. So kita orang dapat blok A nombor 407. Memang dia punya bilik rumah ni luas lah untuk kita orang duduk 13 orang, dan memang kita orang puas hati. Rumahnya bersih, luas, dan juga ada semua TV dan sebagainya. So dia punya view pun cantik sebab dia corner lock, dan dia ada 2 balcony, tu yang penting. So kita orang 13 orang tak adalah berebut balcony kan. So daripada view balcony ni kita orang nampak Bukit Bukau, kita nampak nampak mini Santorini yang dia orang duk viral Santorini tu, nampak juga daripada sini. Dan juga dia punya view dia memang cantik. Lepas tu kita ada 3 bilik dan 2 bilik air. Satu bilik air terletak di luar, iaitu ruang tamu. Dan bilik air ruang tamu ni memang luas dan bersih. Kemudian ni dia bilik air dia ada air panas dan dia ada sabun. So korang bawa air bus gigi dan sebagainya lah. So bilik ketiga ni dia ada queen size, katil queen size. Memang puas hati katil queen size ni. Dan bilik kedua kita ada single bed, 2 biji single bed. Memang boleh duduk 2 orang. Dan kita ada bilik utama iaitu master bedroom dengan bilik air sekali. Dia ada bilik air dia, dan bilik air cukup bersih dan luas. Puas hatilah. Lepas tu kita ada ni dia punya king size punya katil, dan dia punya ada almari, dan juga dia bagi ekstra 2 tilam. Dan masa kita orang pilih tu, harga sewa dia dalam 300 lebih, 310 tak silap. Sewa dia. Inilah memang luas, kita orang duduk 13 orang, memang puas hati. Memang best.